Kat sini ada halal cert. Okey. Tapi yang ni Malaysian Book of Record masuk. Ui, macam most fish and chips sold in a month. Bolehlah try. Okey, Perch Classic satu, Barramundi Grill satu, Grilled Chicken Tomato Cream Pasta satu, Homemade Mushroom Soup bolehlah satu, bolehlah Lemon Tart ni satu, and then I ambil A&W Float lah. Alright, thank you. Ni yang masuk buah record tu kan? Wow. Alright, terima kasih. Robot tu hantar makanan dekat aku Dia macam patutlah peluang pekerjaan dah kurang sekarang. Fish and chip, perch, tartar sauce, herb sauce dengan spicy yogurt. Patutlah masuk Book of Record. Sedap. Tabasco sauce. Special vinegar. Soup. Barramundi Grill. Best enjoy within 20 minutes. Wow. Mashed potato. Edwards ni dia ada 5 cawangan dekat seluruh Malaysia. 3 dekat JB, 2 lagi dekat KL. Grilled Chicken Tomato Cream Pasta. Pasta, ayam sikit. Sedap lah. Grilled chicken dia best, lembut. Ganding pula dengan pasta memang favourite juga kadang-kadang. Homemade mushroom soup. Menu ada banyak tadi kat depan, so rambang mata gak nak pilih, tapi aku recommend yang tu, fish and chip dia. Memang sedap. Rangup, portion besar, sos sedap. So ada sebab lah kenapa dia boleh dapat Malaysian Book of Record tu kan. Alright.